Okey, soalan seterusnya kita nak tengok nombor 23. 23 ni kita nak melukis pentagon bila diberi bulatan terterap pendek. Okey, step pertama awak kena buat garisan diameter. Okey, garis tegak. Okey, ni garisan diameter. Okey, kemudian buat satu garisan bersudut sebab kita nak bahagikan bulatan ni kepada 5 bahagian. Okey. Jadi saya ikut buku teks buat 5 bahagian. Tandakan 1 2 3 4 dan 5. Garisan paling hujung kena tutup dengan hujung. Nak buat nisbah kena pakai 2 baris. Okey, ni 1 2 3 4 5. Garisan 5 kena tutup pergi ke hujung bulatan tadi. Pakai 2 baris. Okey. Tentu kena selari lah. Okey. Ni saya punya nisbah Kemudian yang bersilang di 2 tandakan. Okey, ini tandakan. Dah dapat Dah dapat Ni awak bagi nama O. Ni dekat 2 tau. Okey. Kemudian ambil ukuran yang tadi. Yang meter ni buat satu lekuk. Lengkung. Ni. Dari sikit yang awak buat diameter tadi tu. Buat satu. Make sure awak punya tu tak bergerak. Yang kelipis awak tak bergerak. Ni saya bagi nama M. Okey, yang bersilang ni tanda langkah ke O tadi. 2 awak tadi. Okey, gariskan. Panjangkan, extendkan garisan awak. Daripada yang sini, yang langgar bulatan, awak dapat panjang sisi pentagon. Ni, ini adalah panjang sisi pentagon awak. Okey, ambil ukuran ni. Tandakan. Kita nak buat tandakan. Sini satu. Okey. Cukup 5 Gariskan. Hitamkan awak punya garisan objek. Jadilah awak punya pentagon ada 5 sisi. Okey, 1 2 3 4 5. Sama panjang. Ni tadi awak dah dapat Ini punya panjang sisi.